Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Humaira Badrisyah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad Shah. Fokus saya adalah melahirkan insan sejahtera. Kita perlu menerapkan 5 ciri utama, iaitu: yang pertama, menjadi murid yang beradab. Yang kedua, berilmu secara kreatif. Yang ketiga, berkemahiran tinggi. Yang keempat, berdaya tahan mendepani cabaran. Yang kelima dan yang terakhir ialah berkeyakinan dalam berkomunikasi. Inisiatif ini penting untuk memastikan kita bukan sahaja cemerlang di atas kertas, malah menjadi modal insan yang seimbang. Impaknya, sekolah kita akan melahirkan pemimpin yang berintegriti dan mampu memberi sumbangan nyata kepada masyarakat. Kepimpinan bermula di sekolah. Impak menyemarak masa depan. Mari kita bina masa depan bersama. Sekian, terima kasih.